Hai, T1 Minit hari ni. Okey, hari ni, sorry kita buat video cepat sikit. Okey, hari ni saya nak kongsi apa punca kenapa tayar kita tu tak tegak. Bila kita bawa kereta tu tayar tak tegak. Jadi selain daripada rear end, tail end, sebenarnya ini pun main peranan. Dia punya bush, lower arm. Okey, di sini saya nak terangkan. Sebab saya banyak dapat masalah. Customer dah tukar lower arm baru, dah tukar bush baru, tapi tetap masalah tak settle. Jadi bila dia bawa datang jumpa saya, dia terangkan cerita dia. Jadi bila dia terangkan cerita dia tu, saya dapat tangkap. Sebenarnya ni, bush ni, tolong tengok betul-betul lah bush ni. Okey, bush ni kalau pakai yang biasa, ni kalau beli lower arm yang biasa, dia akan pakai bush yang biasa lah. Ataupun pump masuk bush yang biasa juga, bush ni sebenarnya ada beza. Beza dia dari segi hardness, kekerasan dia tu. Biasanya yang biasa tu, kekerasan dia tu lembik. Bila lembik, tayar kita tu tak tegak. Dan tak ada choice lain. Memang kena tukar satu lower arm yang baru kalau ada kes macam ni. Saya memang dapat banyak. Jadi kat sini saya nak ingatkan. Tolong bila nak tukar lower arm atau bush lower arm ni, 2 biji ni tolong tukar yang original. Bukan apa, pakai yang biasa memang ada masalah. Terutama yang murah. Yang murah memang tayar tu akan gelong macam tu. So kalau siapa yang ada masalah yang sama nak check, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Sebab hari ni settle.